Testing, testing. Hello guys, welcome back to my channel. So, vlog hari ni I nak unboxing hadiah birthday diberikan oleh kawan-kawan saya dan family saya. So, yeah, jom kita unboxing sama-sama. I tak tahu nak unboxing yang mana dulu sebab I rasa nak unboxing semua serentak. Tahu tak? Tapi tak apa. Kita start unboxing dengan hadiah yang paling kecil sampai yang ke besar. So first is hadiah from Nabil. Dia beli perfume. Hadiah dia paling kecil tapi dia perfume lah. Kotak dia cantik tau. Nampak? Kilat-kilat lagi. Wow. Cantik gila packaging dia. Colour gold. Wangi lah. Bau dia soft-soft macam tu. I suka. Boleh pakai pergi dating. Thank you Nabil. Next is hadiah from Aisyah. Sangat cute je. Dia punya paper bag. Ada ribbon. Alamak, ada stapler lah pula. Saya nak buka. Okay. Comel dia. Colour pink. Cantiknya. I boleh letak kat tempat kerja ni. Lah macam dalam cerita apa Beauty and the Beast tu kan. Lawa lah. Ada lampu ke? Adalah bateri. Gitu. Cantik. Thank you Aisyah. Okay, next kita nak buka hadiah. Yang ni kot. This hadiah is from Kimi. This one. Correct. Shin-chan. Comelnya. Comel lah. Tengok ni. Shin-chan. Cantik dah lah colour pink. Okay, ni dia punya penutup. Kita buat air. Terus kita tutup macam tu. Oh. Cantik kan? Okay, I boleh bawa pergi tempat kerja I. Thank you Kimi. Next is hadiah daripada Fong. Kita tengok kat sini. Yang ni diffuser. Kat dalam ni lah. So this one nanti korang masuk dalam ni. Korang? Akulah. So nanti I akan masuk dekat dalam ni. Lepas tu dia keluarlah bau. Wangi. Even tak buka lagi pun dia dah still ada bau tau. Kat dalam ni. Gitu. Wangi? Dia bau macam soft-soft bunga, something like that. Dia tak kuat sangat bau. Dia bau soft. Which is I suka. Thank you Fong for giving me this. I suka gila. Okay, next. I nak buka hadiah apa dulu lah. Nervous lah. This one kot. Yang ni daripada Fatin. Fatin ni adalah kawan baik I juga masa uni. So, sebab kita orang lah classmate, kita orang lah housemate, kita orang lah roommate, kita orang lah gossip mate, semualah mate. So, yeah, this is from her. Alah, aku tak boleh lah orang balut-balut ni. Dia macam, kan aku baru dah kata, koyak dah. Kita tak boleh. Rasa sayang, cantik sangat. Orang balut. Kita macam appreciate lah kan. Ada orang balut cantik-cantik. Takkan kita nak rosakkan. Apa ni? Sabar jap. Relax. From Mutu. Hey Adriana. This one's for you. Cantik. It's Mutu case. Ada card. Happy birthday Ad. Hope you love it. From Fatin. Oh, thank you Fatin. I tak pernah ada Mutu case. I memang ada niat nak beli Mutu case sebenarnya. Tapi belum ada bajet lagi nak beli Mutu case sebab casing dia mahal tau. And then tiba-tiba dapat. Cantik. I teringin sangat nak pakai Mutu case. Serius. Cantik sangat. Oh my god. Lawa je. Kita tukar casing dulu. Lah awal je.
Try. Kenalah try. Cantik korang. Oh my god. Thank you Fatin. I suka sangat. Suka sangat. Ni daripada Putri. Putri ni adalah kawan I yang dah lama sangat. Masa selepas I habis SPM, I bekerja dengan dia sekali. And then tiba-tiba, jadi kawan baik lah pula sebab sekarang. Gitu. So dalam ni ada teddy bear. Lepas tu, wih. Okay. Sekejap. Yang I terkejut sekarang ni nanti kita tunjuk ya. Kejap, sabar. And then dia bagi this one. Body Shop punya lotion. I suka tau Body Shop punya apa ni. Lotion, sabun semua tu. Wangi gila. Suka. Ni I terkejut sebenarnya tau. I actually tak expect pun benda ni. Tada! I dapat ni. Apa ni? Lip gloss. I think lip gloss. This glossy lipstick. Glossy lipstick from Flower Nose. If you guys know. Flower Nose. Memang cantik je dia punya packaging. Actually, I memang dah lama sangat nak beli Flower Nose ni. Okay, kejap. Kita buka dulu atas dia. Colour Birch Leaf Pear. Wih. Cantik. I suka tau Flower Nose ni sebab dia packaging dia sangat cantik tau. Look at that. The details. Cantik gila. Kan? So atas ni dia ada tulis Flower Nose. Kat atas ni. Wih, cantik. Oh, cantik. Okay, colour macam ni I suka. Dia macam tak merah sangat. Dia colour merah tapi dia tak merah sangat. Faham kan? Cantik. Wow. I love. Thank you, Put. Nak nangis. I suka gila Flower Nose tau. Sebab dia punya packaging sangat cantik. Everything yang dia orang hasilkan produk memang cantik. Dia punya packaging. Packaging dia tu yang buatkan I tertarik. Faham tak? Tak kisahlah kod dia apa, lipstick ke whatever. I tak kisah semua tu. Janji I nak. I tengok packaging dia sangat cantik. So I tak boleh nak tahan. So I kena beli. Okay, next. This one Flower Nose juga. Strawberry Cupid Series Hairpin. Hairpin ni pun comel gila. Tada! This one I boleh pakai kat tudung juga. Cantik. Look at that. Dia ada keychain macam ni. Strawberry. Comel ni. So this one. I boleh je pakai dekat belakang ni. Nanti if I pakai tudung, I pakai ribbon dekat sini. Cantik. Comel. This one. Cantik sangat. Thank you, Putri. I suka sangat. Okay, next kita unboxing hadiah daripada Umu. Hadiah dia yang paling besar ya. Paling belakang ni. Paling besar. Kita tengok ada apa. Tada! Dapat rabbit. Cobalah. I rasa I ada banyak binatang dah dekat rumah ni ya. Yang ni yang antara yang besar jugalah. Yang I ada ni. Dah colour pink. Hai Umu. Hai. Hai Umu. Ni kan kalau Umu cek pasal memang aku bayangkan ini Umu. Thank you Umu. Comel sangat. Aku suka gila. Okay, next ni hadiah daripada adik-beradik Akasha lah. Adik-beradik my boyfriend. Diorang pun ada tahu hari tu. Ada Abang Haikal, ada Ubay. Diorang yang bagi ni lah. Okay. So, I dapat balloon. Aduh. I dapat this balloon. Sebab I tak tahulah. Sekejap dia kata daripada family dia. Sekejap dia cakap daripada adik-beradik dia. So, I pun tak tahu. Okay, I anggap je. Daripada family dia lah. Senang kan. So, this one. Hadiah ni, dia punya wish
sangat special, lain daripada yang lain. Siap ada print gambar muka aku lagi. Happy birthday, may your birthday bring you endless smiles and all the love you deserve today and always. Thank you. Ni macam gambar I masa pergi food review cafe. Dah buka. Yeay, dapat body mist. I suka body mist ni. Macam mana diorang tahu I suka gila yang Into the Night punya. I suka dua body mist daripada BBW, Into the Night dengan Thousand Wishes. Dua tu je I boleh ngam bau dia. Sedapnya. Thank you Abang Aikal, Ubay. I suka sangat. Adriana suka sangat. Suka. Okay, hadiah yang dinanti-nantikan. Ni, so far, yang ni paling berat actually. Hadiah ni is from my boyfriend, Akasha. Saya tak expect dia pandai balut hadiah sebegini. Sangat cantik. Kira macam untuk lelaki, balut hadiah. Cantik kan? Like, cantik. Faham tak? Okay, so let's buka. Dia punya wrapper pun cantik lah, hai. Kita ni sayang sangat nak koyakkan. Sebab tak boleh. I tak boleh sangat nak koyak pembalut yang cantik. Orang yang dah balut cantik. Corak wrapper tu cantik. Sekejap. I tengok dulu. Allah. Semua susah nak keluarkan ni. Okay. Kejap. I tengok kotak pun dah tahu apa benda. Okay. Kotak Maiz. Dah buka. I tak tahu nak cakap apa sekarang ni. Sangat banyak je. Okay, so first I dapat Stay All Day Skin Perfecting Primer. Lepas tu I dapat Stay All Day Matte Fine Fixing Spray. Setting spray, which is setting spray. Double Chocolate Cookies Lip Matte. Press Setting Powder. Banyak. This one Cream Blush. Cinnamon Spice. Oh my god, that's a lot. HD Flawless Setting Powder. And lastly is Eyebrow. Nak jerit. Tapi tak boleh. Tak ada jerit, kena tahan. Banyaknya. Nak nangis. Thank you sayang. Thank you sebab bagi hadiah makeup. You know, I tak boleh makeup ni. Makeup sangat mahal. So, bila orang belikan untuk I makeup, I nak nangis. Total dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items from Maiz, which is the most products yang I suka. Sekarang ni pun I pakai eyeshadow, blusher, contouring from Maiz juga. So yeah, I suka sangat. Thank you sayang. So, itu saja unboxing hadiah birthday I yang ke-25 tahun. Thank you so much kepada semua yang datang, kawan-kawan I, family I yang datang birthday I, and then bagi hadiah yang I rasa tak expect pun sebenarnya. Dapat hadiah yang orang kata benda yang I nak beli, faham tak? Benda yang I nak beli tiba-tiba dapat. Macam tu, faham kan? So yeah, thank you so much. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, selalu dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang banyak, dan semoga kehidupan korang lebih bahagia dan ceria. So itu sahaja unboxing kita kali ini. Thanks for watching. Bye.